Keprihatinan masyarakat dan kerjasama erat antara komuniti serta pihak berkuasa sekali lagi membuktikan peranannya dalam membantu usaha penguatkuasaan imigresen di negara ini. Dalam satu operasi bersepadu yang dijalankan di sekitar Kangar dan Arau, Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis berjaya mengesan serta menahan 4 warga asing yang dipercayai melanggar peraturan imigresen negara. Operasi yang berlangsung selama 2 hari bermula 23 hingga 24 Jun itu dilaksanakan menerusi Ops Bersepadu dan Ops Sapu dengan penglibatan Pegawai Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis serta kerjasama Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perlis. Sepanjang operasi dijalankan, 6 lokasi yang dikenal pasti sebagai penempatan warga asing telah diperiksa. Pasukan penguatkuasa turut menjalankan pemeriksaan terhadap seramai 42 individu yang terdiri daripada pelbagai warga negara termasuk Malaysia, Thailand, Myanmar, Nepal dan Bangladesh. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa individu dipercayai melakukan kesalahan di bawah peruntukan Akta Imigresen 1959,63. Antara yang ditahan ialah seorang lelaki warga Myanmar dan 2 lelaki warga Bangladesh yang disyaki berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan atau pas yang sah. Selain itu, seorang lagi lelaki warga Bangladesh turut ditahan selepas dipercayai tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan mengikut syarat pas atau permit yang dimiliki. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Depot Imigresen Kangar bagi tujuan dokumentasi, siasatan lanjut serta tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis, kejayaan operasi ini bukan sahaja bergantung kepada tindakan penguatkuasaan di lapangan, malah turut didorong oleh kerjasama strategik daripada pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, pemimpin komuniti serta orang ramai yang sentiasa menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Pihak jabatan turut menzahirkan penghargaan kepada Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perlis yang bersama-sama menjayakan operasi tersebut. Pada masa yang sama, penghargaan turut diberikan kepada masyarakat setempat yang memainkan peranan penting sebagai mata dan telinga kepada pihak penguatkuasa dalam membantu menyalurkan maklumat berkaitan pelanggaran undang-undang imigresen. Kerjasama seperti ini dilihat semakin penting dalam memastikan tindakan penguatkuasaan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan, tersusun dan menyeluruh. Maklumat yang diterima daripada masyarakat sering menjadi antara faktor utama yang membantu pihak berkuasa mengenal pasti lokasi berisiko serta menjalankan pemantauan dengan lebih tepat. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis menegaskan bahawa usaha penguatkuasaan akan terus diperkukuhkan dari semasa ke semasa menerusi kerjasama strategik bersama pelbagai agensi serta komuniti setempat. Langkah ini bertujuan memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen negara sentiasa dipelihara di samping membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin yang boleh memberi kesan kepada aspek keselamatan, ketenteraman awam dan kedaulatan negara. Operasi seperti ini dijangka akan terus dilaksanakan secara berterusan sebagai sebahagian daripada komitmen pihak berkuasa dalam memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi undang-undang serta peraturan imigresen yang telah ditetapkan.